pada 11 April 2013, lahirlah seorang putera sulung di Hospital Tuanku Fauzia, membawa cahaya dan harapan sejak hari pertama. Langkah awalnya bermula jauh di North Yorkshire, United Kingdom, di Huntington Kinderclass, tempat dia belajar menyesuaikan diri, berkawan dan membina keyakinan. Kembali ke tanah air, perjalanan diteruskan di Smart Reader Islamic Preschool. Di sinilah minat belajarnya mula bercambah. Tahun 1 di SK Dato' Wan Kemara membuka perjalanan baharu. Anak yang ceria, aktif dan sentiasa ingin tahu, melangkah dengan yakin dalam setiap perkara. Menjelang tahun 3, bakatnya di padang makin ketara. Dia bukan sekadar bermain, tetapi menunjukkan semangat juang yang kuat. Apabila melangkah ke tahun 4 di SK Pauh, perubahan besar berlaku. Dia semakin yakin, semakin matang dan semakin berdisiplin. Bakat bertutur membawanya ke pentas negeri, meraih kedudukan terbaik dalam storytelling dan bicara spontan. Di Padang, semangatnya terus menyerlah Johan Rugby, MSSPS dan Wakil MSS Perlis ke MSSM Rugby 2025. Dia memimpin sebagai ketua pengawas, anggota junior leader team dan sentiasa hadir sebagai pemudacara setiap lawatan dan program sekolah. Dalam inovasi, dia memperkenalkan 360 Skepa VR Tour dan wartawan cilik TV PSS di Kejohanan Olahraga Kebangsaan. Dalam pengakap, dia melakar kecemerlangan, menerima anugerah Rambu dan dinobatkan sebagai peserta terbaik Perkhemahan Madani Badan Beruniform peringkat kebangsaan 2025. Walaupun aktif dalam pelbagai bidang, akademiknya tetap cemerlang dan konsisten, membuktikan bahawa disiplin adalah asas kekuatannya. Inilah perjalanan seorang anak yang tidak pernah berhenti melangkah. Dan percayalah, langkahnya baru saja bermula.